ada beberapa langkah yang boleh dilakukan. Pertamanya ialah mengenal pasti kebolehan mereka. Bagaimana kita mengenal pasti kebolehan mereka? Ialah dengan memberi mereka tugasan-tugasan dan melihat bagaimana sama ada mereka boleh fokus dalam melakukan tugasan. Sepertinya membasuh pinggan atau menyapu lantai, dan kita lihat sama ada mereka boleh lakukan tugas-tugas itu. Walaupun pada pertama kalinya tugasan itu tidak dapat dilakukan dengan baik, tetapi sekiranya mereka boleh fokus untuk melakukan tugasan itu, kita boleh latih mereka, ya. Yang keduanya, kita kenal pasti apakah minat mereka. Walaupun mereka berminat untuk bekerja di dapur, jadi kitchen assistant, tetapi mereka tidak punya kebolehan. Sebab pekerjaan di kitchen ini, di dapur, memerlukan tahap kepandaian yang lebih tinggi, disebabkan kamu bekerja itu terpaksa menggunakan api ataupun pisau yang tajam. So alatan yang akan membahayakan diri autism dewasa ini sekiranya mereka tidak cekap melakukan tugasan itu. Jadi bagi kami akan cuba untuk menguji mereka sama apakah tugasan di dapur yang mereka boleh lakukan. Dan mereka mulakan dengan tugasan yang mudah seperti menyusun makanan di atas pinggan sebelum menghidangkan kepada tetamu. Dan sekiranya mereka boleh melakukan tugasan itu dengan baik, dan kami akan memberi lagi tugasan yang lebih susah seperti memasak nasi lemak, apakah yang diperlukan. Tapi setiap kali perlu dipantau autism dewasa ini apabila mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan. Guru-guru PPKI boleh menggunakan gambar rajah, video dan juga gambar-gambar untuk membantu autism dewasa ni untuk melakukan tugasan-tugasan. Sebabnya bagi mereka belajar melalui visual adalah lebih efektif daripada belajar melalui mendengar ceramah ataupun mendengar peraturan-peraturan daripada pelatih, ya. Sekiranya ditunjukkan kepada mereka bagaimanakah tugasan itu dapat dilakukan, mereka lebih boleh mengingati akan langkah-langkah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Setiap pekerjaan itu tidak boleh mempunyai banyak sangat langkah. Contohnya, bagaimana ambil order untuk pelanggan, ya. Ada 4 langkah. Yang pertama, bertanya kepada pelanggan apakah yang pelanggan mahu order. Kedua, masukkan order ke dalam sistem. Ketiga, meminta bayaran daripada pelanggan untuk order yang telah diberikan. Dan keempat, apabila telah keluar sheet untuk order tu, memakan loceng untuk memanggil pekerja lain untuk mengambil order sheet tu, hantar ke kitchen. Jadi 4 simple langkah untuk mengorder makanan, ya, untuk memesan makanan. Begitu juga dengan tugasan lain seperti membasuh pinggan dan sebagainya. Break it down atau kepecahkan untuk langkah-langkah yang simple dan ringkas. Langkah-langkah itu haruslah diulangi oleh pekerja-pekerja ataupun autism dewasa banyak-banyak kali. Walaupun mereka telah bekerja beberapa bulan atas suatu tugasan itu, tapi sekiranya mereka tidak fokus, mereka akan mudah lupa. Mungkin naturally, by nature, mereka mudah lupa akan apa yang mereka pelajari. Jadi perlulah dibuat ulangan berbanyak-banyak kali sehingga langkah-langkah itu mereka dapat ingat dengan baiknya.